Hai kita semua, kali ni saya share resepi cara-cara nak buat macam mana nak buat kuih legend, kuih sopang daripada Negeri Sembilan ni. Kuih ni rasanya sama macam rasa kuih koci dengan kuih badak berendam. Tapi cara nak masaknya berbeza sedikit lah. Ramuannya pun sama macam kita buat kuih koci dengan badak berendam. Jom kita buat. Kita buat inti kelapanya dulu, 1 cawan air. 200 gram gula melaka, daun pandan secukupnya. Masak sampai gula melaka ni betul-betul cair. Kalau dah cair baru masukkan sebiji kelapa parut. Masakkan sampai dia kering macam ni tau. Kalau dah kering, korang bolehlah ketepikan dulu, bagi dia sejuk. Sementara menunggu inti kelapa ni sejuk, kita buat dough kuih ni pula. 500 gram tepung pulut. 2 cawan air. Lepas tu korang bolehlah ulikan sampai macam dough macam saya buat dalam video ni tau. Jangan terlebih air, nanti dia lembik. Kalau dough tu lembik, nanti susah nak bentuk lah. Saya menggunakan bekas kod RC500. Bawah bekas tu, kalau korang ada daun pisang kan, korang boleh alaslah dengan daun pisang. Nanti kuih korang lagi wangi dan sedap. Disebabkan saya tak ada daun pisang, saya tak ada letak lah. Tapi bawahnya tu saya sapu dengan sedikit minyak masak. Plastiknya pula, korang jangan lupa tau, sapu dengan minyak masak supaya dough tu tak melekit nanti. Ambil dough, bulat-bulatkan macam saya buat macam ni. Lepas tu korang boleh tekan-tekan lah bagi dia lepeh sedikit. Korang ikut je macam saya buat dalam video ni tau. Tapi jangan nipis sangat, jangan tebal sangat. Biar sedang-sedang je. Ambil sedikit inti kelapa yang kita buat tadi yang dah sejuk. Korang bolehlah letak atas dough yang macam saya buat ni lah. Inti tu ikut korang. Korang nak letak banyak pun boleh, nak letak sikit pun boleh. Senangnya buat, lebih kurang macam buat kari puff. Hujung tu korang tekan-tekan bagi dia melekat. Korang trim lah tepi-tepi tu bagi kuih kita nampak cantik kan. Ataupun ikut kreativiti korang lah. Dough tu dah habis dibentuk kuih macam ni. Korang boleh ketepikan dulu. Jom kita buat santan putih pula. 400 gram santan pekat. Saya guna santan kotak tau. 1 sudu teh garam. 2 sudu besar gula. 2 sudu besar tepung beras. Gaul bagi sebati. Pastikannya betul-betul sebati tau. Lepas tu tuangkan sikit je, jangan tuang sampai penuh tau. Saya kukus kuih ni selama 10 minit. Selepas tuang santan putih ni, korang terus kukus tau kuih ni. Air pengukus tu dah mendidih baru saya kukus kuih ni. Nampak? Manis, lemak, berkrim gitu. Selamat mencuba semua.